Okay geng, aku paling suka butang ni guys. Kenapa guys butang ni? Sebab bila korang tekan butang ni, korang boleh tukar, korang boleh shift dia punya gear guys. Nak slow ataupun nak laju. Dekat sini kita ada speed dan power sama macam MJ. So hari ni aku buat set punching elektrik Daiwa Leo Breeze 500 MT second hand, fit dengan Yamato Samurai V3 one set. Harga untuk one set ni aku open 2,200 saja, harga boleh nego. Untuk rod baru, mesin saja second. Mesin second hand, mileage dia baru 24 km. Dekat sini aku dah siap tulis harga 2,200, rod baru, mesin mileage 24 km. Tapi condition mesin okey lagi guys, macam baru, korang boleh tengok. Datang siap dengan tali. Yang mana tengah cari setup elektrik tu yang bajet bawah 2,500 tu, ni guys, one set ni 2,200 saja. Korang akan dapat sekali dengan rod Yamato Samurai V3. So condition mesin ni macam baru. Dan untuk rod pula guys, rod ni guys kalau korang nak cari kat luar, kalau custom paling-paling kurang pun RM3,000 lah. Dengan cara kerja yang macam ni cincin stainless steel macam ni, paling-paling kurang korang nak custom RM3,000. Tapi dekat kita orang RM780 sahaja. Bawah ada gimbal, ada clip, ada grip bawah ni. Lepas tu real seat dia ada double lock, ada EVA. Rod ni 2 section, butt joint. Harga rod RM780, ada siap dengan warranty. Bahagian depan dia tu kalau korang tengok ada warna putih tu, itu luminous white tip. Dia waktu malam dia bercahaya. So guys, satu set ni 2,200, dapat sekali dengan kabel. Kalau korang nak tambah bateri, nak tambah apa, korang kena PM. So macam biasa guys, korang screenshot ni dah hantar kat kita orang set ni. Yang kalau korang nak, nombor dekat atas, alamat dekat atas, nak datang walk in pun boleh. Macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.